Live dari program Madani Rakyat 2020. Live dari program Madani Rakyat 2025 di Lumut, Perak. Apa misi kerajaan dalam membantu ringankan kos sara hidup? Jom kita tanya. Kak, ini baru first time ke datang jualan Madani ni? Selalulah, banyak kali jugalah. Tak terkira lah. Ada dengar jualan ramah je kami datang. Jadi kalau dekat sini, kalau tengok banyak barangnya, apa yang akak beli? Inilah untuk keperluan rumah je lah. Bihun, Maggi, minyak, coklat. Apa je yang akak beli hari ni dekat jualan Madani? Saya boleh beli rempah, bawang putih, tepung nori ayam. Okey, kalau kat sini kan, apa yang akak rasa satu barang yang paling murah daripada harga pasaran? Milo lah. Milo, Minyak masak, beras. telur, tepung. Kiranya untuk keperluan dapur memang sangat berbaloi lah. Jauh beza. Sangat jauh beza. Baloi lah kan. Macam contoh macam ni, RM17, RM18. Sini baru RM12 kan. Bukannya sikit-sikit RM6. Beza kan. Sangat membantu bagi akak. Ya, sangat membantu. Mostly memang murah lah. Dah harga dia harga kawalan kan. Memang teramat membantu. Meringankan kos sara hidup lah. Kalau macam akak ada RM50 untuk seminggu kan, apa yang akak akan beli? Benda pertama yang akak akan beli? Sabun, tengoklah sardin ke, Maggi ke. Barang muka basah lah. Beras lah. Beras hidup lah. Sekarang ni orang kata RM50 bagi pasar raya tak nampak apa pun. Bila ada jualan Madani macam ni memang sangat membantu lah. Kalau akak rasa lah jualan Rahmah Madani ni memberi impak atau tidak kepada akak? Sikit sebanyak membantu je lah. Sebab minyak masak sekarang ni payah tau nak dapat. So dekat Rahmah confirm ada. Sangat besar impak dia meringankan beban-beban rakyat lah. Kalau boleh janganlah ada limit, terutamanya macam minyak masak. Sebabnya minyak masak tu kegunaan harian. Kalau lah minyak masak harganya RM1.50 satu paket, berapa akak dan abang akan borong tanpa limit? Belilah 30 ke. Kalau tak ada limit sekotak boleh. Kalau tak ada terhad 2-3 kotak kita orang beli. 5-6 kotak pun mau. Okay, kalau macam diberikan satu barang untuk turun harga kan, apa yang akak akan minta? Barang basah lah. Rempah dengan tepung. Beras, minyak. Kita meniaga. Meniaga kedai makan. Sebab tu yang kita cari yang lagi murah lagi. Boleh nak selalu ada. Kena buat selalu. Terbukti jualan Madani bantu rakyat dalam mendepani kos sara hidup sekarang. Jadi kamu yang ada kat rumah tu, jomlah datang ke program Madani Rakyat 2025 di Lumut, Perak dari 13 hingga 15 Jun bermula jam 9 pagi hingga 10 malam. Ada jualan Madani, pengurangan saman, pemeriksaan kesihatan dan menariknya ada 1000 peluang pekerjaan ditawarkan di Kani Bergejaya. Jumpa korang esok.